Baik, habis dah. Itulah dia masalah yang ke-186. Yang seterusnya 187, hukum sembahyang seorang yang diajarkan di dalam sembahyang. Wajib solat atas orang Islam yang berakal. Walaupun orang tadi baru masuk Islam, tetap wajib atasnya solat. Dan antara rukun solat adalah baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Kata pengarang, jika seorang itu tidak pandai membaca Fatihah, baru masuk Islam, tak sempat belajar lagi surah Fatihah, tak sempat hafal lagi surah Fatihah, dah masuk waktu solat, maka wajib atas diri dia solat. Tapi macam mana nak solat? Fatihah belum belajar, Fatihah belum hafal. Lalu ia mulai masuk dalam solat, yakni selepas ia bertakbir ihram. Maka datanglah seorang mengajarkan membaca Fatihah satu huruf. Dia tak hafal lagi, maka datang satu orang yang pandai baca surah Fatihah, tolong talkinkan Fatihah kepada orang ni. Jadi orang yang tengah solat ni ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dalam solat ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Dia pun ikut Alhamdulillahirabbilalamin. Itu talkin daripada ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Maka kata pengarang, sahlah sembahyangnya. Sebenarnya bukan hanya muallaf saja. Apa dia? Tak hafal surah Fatihah ni kerana baru masuk Islam. Kadang-kadang kita yang dah lama dalam Islam ni, dah hafal, dah cair kat lidah Fatihah ni, kadang-kadang bila ditimpa penyakit, ingatan kita hilang. Sampai Fatihah pun lupa. Di Seri Petaling ada satu orang, dia sakit. Penyakit dia tu menyebabkan dia lupa. Bukan hanya perkara-perkara yang jarang-jarang dia sebut dia lupa, perkara yang hari-hari dia baca dalam solat pun dia lupa. Dia ni memang ahli solat, ahli masjid, dia lupa. Jadi macam mana dia nak baca, macam mana dia nak solat dalam keadaan dia lupa Fatihah? Maka dia telah ikhtiar panggil pelajar madrasah ni, budak tahfiz, setiap kali solat datang ke rumah dia, berjemaah dengan dia dan baca Fatihah dengan kuat supaya dia boleh apa? Dia boleh ikut. Sakit dia tu sampai dia lupa habis Fatihah pun lupa. Maka selama dia sakit tu, pelajar datang rumah dia, sembang berjemaah dengan dia dan baca Fatihah dalam keadaan kuat lah. Alhamdulillah dia boleh ikut satu-satu. Macam inilah. Macam pengarang ni kata, maka datanglah seorang mengajarkan membaca Fatihah satu huruf sampai selesai. Maka sahlah sembahyangnya. Sah. Berkata Al-Baghawi, Imam Baghawi kata di dalam fatwanya, dan sayup ia dikaitkan jika sekiranya ia tidak mungkin hendak belajar. Sah tu kata Imam Baghawi, kalaulah dia keadaan itu tak memungkinkan dia belajar. Sepatutnya bila dia masuk Islam, ada guru yang boleh ajar dia Fatihah, hendaklah dia belajar dulu Fatihah daripada guru. Hafal Fatihah. Kemudian tiba waktu solat, dia pun solat dan baca Fatihah sebagaimana yang dia ajar. Barulah sah solahnya. Tapi kalaulah dia masuk Islam, ada guru yang boleh ajar dia Fatihah tapi dia malas nak belajar. Dia tak pergi belajar. Tiba waktu solat, dia pun solat dalam keadaan tak pandai baca Fatihah. Maka
kata Imam Baghawi tak sah solatnya. Sebab antara rukun solat adalah baca surah Fatihah. Jadi tak boleh baca surah Fatihah atas kecuaian sendiri. Tak mau belajar padahal ada orang yang nak ajar dia, ada orang boleh ajar dia. Maka solat dia dalam keadaan tak baca Fatihah kerana tak hafal, kerana tak tahu, tak boleh, dah tidak sah. Atau itu syarat yang dikatakan oleh Imam Baghawi. Atau tidak ada guru yang hendak mengajarnya. Maknanya dia masuk Islam. Di tempat dia masuk Islam tu tak ada guru yang boleh ajar dia surah Fatihah. Maka bila tiba tu solat, dia pun terus masuk solat. Tengah dia solat tu, ada orang datang talkinkan Fatihah kat dia. Maka solat dia sah. Dan jika kita pun dah dibagi dah disebut sebelum ni, orang yang baru masuk Islam ni, kalaulah dia tak berpeluang untuk belajar Fatihah, untuk hafal Fatihah, maka dia tak tahu Fatihah, digantikan tempat Fatihah tu dengan ayat-ayat yang lain. Okey. Sebanyak bilangan huruf-huruf Fatihah. Kalaulah tak ada ayat-ayat lain Fatihah yang dihafal, Qul huwallah pun tak hafal, Qul a'udzu birabbil falaq pun tak hafal, Inna a'taina wal 'asri pun tak hafal. Surah-surah pendek pun tak hafal, maka digantikan tempat Fatihah itu dengan zikir, dengan tasbih. Sebanyak bilangan huruf Fatihah. Baik, dan jika ada guru yang sanggup mengajarnya serta kuasa ia belajar, maka tidak sah takbiratul ihramnya itu. Maknanya kena belajar dulu. Bila ada orang yang boleh ajar dia dan dia pun boleh menerima pelajaran mudah, maka dia tak boleh solat lagi sehinggalah dia belajar hafal Fatihah kemudian baru solat. Baik, itulah dia masalah 187.